Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, selamat datang puan-puan dan tuan-tuan ke episod yang ke-11 siri Taha, Tadabbur Halaman, Tadabbur Harian bersama Tadabbur Center. Alhamdulillah, kita bila mana masuk siri yang ke-11 ni dah banyak episod dah Ustaz. Dan kita sedang berada di halaman yang ke-172. Betul. Di mana antara perkara yang di-highlight dalam 172 ni adalah kesinambungan daripada kisah Ashabus Sabt, insya-Allah. Episod semalam lah. Episod semalam lah. Okey. Jadi puan-puan dan tuan-tuan, sebelum tu seperti biasa, sebelum kita mulakan sesi live kita, jangan lupa untuk yang pertama like dan yang kedua untuk tag rakan-rakan di bahagian komen. Dan kalau mampu lagi, share dekat semua social media platform yang lain, di grup di WhatsApp ataupun Telegram, supaya lebih ramai dapat manfaat daripada sesi kita pada pagi ini, insya-Allah. Okey. Insya-Allah. Jadi puan-puan dan tuan-tuan, seperti biasa bersama kita Ustaz Syahmi yang berpakaian hitam. Macam pakaian hitam ya, pakaian hitam. Okey. Macam sama je baju semalam Ustaz. Itulah kata, nak tanya soalan yang sama. Macam sama je dengan pakaian semalam ni Azmi, boleh? Macam pelik je kan. Semalam rasa episod yang ke-10 kita pakai baju ni juga. Betul. Azmi baju hijau, saya baju hitam. Cuma hari ni episod sebelah pun sama. Sama. Jadi macam agak pelik di situ. Macam mana masih lagi berbaju sama. Jadi untuk tu kita tak perlu bagi penjelasan ni, kita biarkan dia orang fikir sendiri macam mana ustaz ni dua episod tapi masih lagi berpakaian sama. Tapi ala kuliah tuan-puan sekalian, saya nak ucapkan terima kasih buat kesekian kalinya tuan-puan sekalian sudi menyertai bersama-sama dengan kami tuan-puan sekalian tanpa jemu di episod yang ke-11 ini. Dan apa yang saya boleh katakan sepanjang 11 episod ni kan, cabaran dia banyak cabaran dia banyak. Rasanya kita sendiri pun akui sebenarnya memang nak membina satu budaya to make up a new culture ni agak payah sebenarnya. Yalah, sebelum ni thesis ni Tadabbur Center ni rasanya tak ada pun tiap hari sebelum ni nak buat live. Mana tiap hari nak buat live sebelum ni? Tiba-tiba sekarang ni di bulan Ramadan, sebab nak bagi vibe bulan Quran tu, kita buat siri Taha ni. Nak buat tiap hari memang agak susah untuk konsisten sebenarnya. Tapi Alhamdulillah atas izin daripada Allah juga kita boleh sampai ke episod 11 hari ini. Dan yelah tuan-puan sekalian, tiba-tiba saya jadi wondering, terfikir di bulan yang memang sudah ada vibe Quran tu, pun dah ada cabaran. Betul. Ini kan pula di luar Ramadan. Jadi mungkin saya harapkan Azmi dengan buku yang bakal kita terbitkan iaitu Kompas 04, saya harapkan dia menjadi satu penerusan dah. Daripada Ramadan ni kita mulakan Tadabbur Halaman. So dengan hadirnya buku tu nanti, buku Kompas 04, harapan saya tinggi sangat ni supaya buku tu dimanfaatkan di institusi, surau, masjid, supaya mereka meneruskan lagi Taha ni. Kita pulanglah nak nama apa tuan-puan sekalian, tapi yang penting kita nak biar jadi satu budaya. Mungkin lepas solat asar, lepas tu dia boleh dibuat program harian. Sebab selama ni mungkin program harian berfokus kepada yang formal seperti kuliah-kuliah maghrib, kuliah setengah ada kuliah subuh setiap hari pun ada, setengah surau dengan masjid, kuliah subuh setiap hari pun ada. Tapi mungkin ini adalah satu tambahan kepada institusi surau dengan masjid. Mungkin boleh buat satu program, satu hari satu muka surat, dengan contoh digalakkan, contohlah dia akan dibuatkan dalam bentuk jadual. So bermula bila kita akan start baca page 1, muka surat pertama. So daripada page 1 tu Hazmi, contoh hari tu kita kata page 1. So mungkin pada waktu asar ataupun mungkin lepas Insya' ke mungkin terpulang pada pihak Masjid Surau, ataupun lepas mana-mana waktu solat sekalipun berjemaah, buat bacaan buku ni supaya jemaah boleh keep on track. Hari ni aku baca page sekian, lepas tu ada masjid membacakan tadabbur ringkas kepada halaman berkenaan. Jadi dia jadi satu budaya dah. So orang akan hadir ke masjid ni dengan ada sebab baru. Sebelum ni mungkin sekadar nak solat berjemaah, mungkin sekadar kuliah maghrib, kuliah subuh, tapi dia hadir dah satu lagi yang memang spesifik kepada Al-Quran, iaitulah mungkin hari ni kalau aku pergi surau, aku dapat tahu yang hari ni kalau ikut track tu, semalam dia kata dia baca tadabbur muka surat sekian. So hari ni muka surat sekian. So aku nak baca muka surat tu hari ni supaya aku datang ke Masjid Surau, aku boleh dengar benda tu dekat Masjid Surau pada hari ni. So itulah harapan saya ni. Sebab tu kita punya, kalau tuan-tuan sekalian tengok pada free view tu, sebenarnya preview ke free view?
preview lah. Tapi pratonton buku secara percuma ni tuan-puan sekalian. Tuan-puan sekalian boleh tengok setiap halaman tu kita buat dalam bentuk infografik dan dia sangat-sangat ringkas. Jadi kita boleh dapatkan a general idea dengan ada sedikit refleksi. Dia bukan sekadar ringkasan je tau ni, dia ada refleksi. Sebab tu ada bahagian tema umum, ada bahagian usahakan amal dan refleksi. Maksudnya kita nak bawa pembaca-pembaca buku ni bukan sekadar dapatkan info, tetapi dia akan ada juga refleksi. Dan dia akan trigger juga pembaca pada bahagian berfikir sejenak tu. Dia akan trigger pembaca untuk berfikir tadabbur pada mana-mana ayat dalam halaman berkenaan. So itu harapan saya lah ni. Okay, macam terpanjang pula mukadimah cerita pasal benda ni. Tapi sekadar nak bagi tuan-puan sekarang ramai-ramai masuk. Hari ni pun hari Jumaat ni. Jadi Sayyidul Ayyam. Jadi pentinglah untuk kita kita memeriahkan lagi amal soleh kita. Salah satunya adalah kita menambahkan ilmu pengetahuan kita berkenaan dengan Al-Quran Al-Karim. Okey. Jadi tuan-puan sekalian, seperti biasa kita akan teruskan lagi pada halaman yang seterusnya. Hari ini seperti yang dibalukan oleh Hazmi tadi, halaman 172 yang mana Hazmi pun dah bagi tahu dalam halaman ini dia ada satu cerita yang sangat penting, satu cerita yang boleh bagi pengajaran kepada kita semua. Jadi tuan-puan sekalian, amat wajarlah walaupun hari ni hari Jumaat ni, tapi hari ni kita akan mendengar cerita berkenaan dengan hari esok. Betul. Hari Sabtu. Okey, jadi untuk nak tahu cerita, tapi sebelum tu tuan-puan sekalian, kita akan dengar dulu bacaan ayat suci Al-Quran daripada halaman 172 yang ada di dalamnya surah Al-A'raf ayat 164 hingga 170 yang akan diperdengarkan oleh Saudara Hazmi. Jadi tuan-puan sekalian boleh ready dengan Al-Quran. Kita akan sama-sama baca insya-Allah. Okey, boleh semua? Okey, baik. Saya serahkan pada Hazmi untuk bacaan halaman 172. Fadhal, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَى رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ فَلَمَّا عَتَوْا عَمَّا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا مِنْهُمُ الصَّالِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَرِثُوا الْكِتَابَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَذَا الْأَدْنَى وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا وَإِنْ يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلُهُ يَأْخُذُوهُ أَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِمْ مِيثَاقُ الْكِتَابِ أَلَّا يَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ وَدَرَسُوا مَا فِيهِ وَالدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ
أفلا تعقلون والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين صدق الله العظيم. Sadaqallahul Azim. Alhamdulillah, tuan-tuan sekalian, kita baru saja mendengar bacaan ayat suci Al-Quran dan saya percaya tuan-tuan sekalian juga ada yang turut membaca halaman 172 daripada surah Al-A'raf ayat 164 hingga 170. Baik, tuan-tuan sekalian, kita pergi kepada tema umum yang ada pada halaman 172 ini, yang mana kita baca daripada awal hingga akhir halaman ini. Kita akan jumpa cerita berkenaan dengan perintah hari Sabtu dan ketentuan ke atas Bani Israel. Okay, itulah antara yang kita akan nampak daripada halaman ini. Jadi untuk mengesahkan betul ke tidak tema umum ini, maka kita kena tengok apa yang ada pada halaman ini. Jadi silakan Azmi, okay, boleh ceritakan apa yang ada pada ayat 164 hingga 170 ni. Okey. Kalau kita lihat ayat 164 sampai 166 menceritakan tentang keadaan Bani Israel setelah perintah hari Sabtu. Maksudnya ini penerusan daripada last ayat pada halaman sebelum ni kan? Betul. Okay. Jadi Bani Israel terpecah kepada 3 golongan. Golongan yang pertama ialah kumpulan beriman yang melaksanakan amal ma'ruf nahi munkar. Yang kedua, kumpulan beriman yang tidak melaksanakan amal ma'ruf nahi munkar. Dan yang terakhir sekali, golongan pendosa yang melanggar perintah hari Sabtu. Maka kumpulan beriman yang bersifat tidak peduli mempersoalkan faedah tindakan golongan beriman yang berusaha menegah kemungkaran golongan yang ingkar perintah hari Sabtu. Itu ayat 164 dan 165 dan 166. Mereka yang ingkar itu tidak menghiraukan nasihat agar patuh kepada perintahnya, iaitu perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Lantas Allah mengazab golongan yang ingkar menjadi seekor kera yang hina. Okey, baik. Jadi dalam halaman 164 hingga 166 ni Hazmi, kita boleh tengok cerita berkenaan dengan keadaan Bani Israel lah. Setelah Allah perintahkan perintah pada hari Sabtu, iaitu tak ada tangkap ikan tu. Jadi pada halaman sebelum ni, pada ayat terakhir halaman sebelum ni, kita ada berbincang berkenaan dengan sedikit gambaran lah berkenaan dengan adanya perintah berkenaan dengan tak ada tangkap ikan pada hari Sabtu. Jadi sekarang ni kita nak tengok apa keadaan dia. Jadi kalau tuan-tuan sekalian tengok pada ayat 164 tu hingga 166, ada kita tengok Allah mengkelaskan Bani Israel ni kepada 3 jenis golongan. Yang pertama, kumpulan yang beriman yang melaksanakan amal ma'ruf nahi munkar. Maksudnya ini yang terbaik lah. Dia beriman dan dia melaksanakan amal ma'ruf nahi munkar. Maksudnya Hazmi, betul lah masa perintah hari Sabtu tu didatangkan, maksudnya ada orang yang betul-betul devote kepada perintah tu, devoted kepada perintah tu. Maksudnya dia buat, bahkan bukan sekadar dia melakukan perintah tersebut, which mean dia mentaati perintah tersebut, tapi dia juga melakukan amal ma'ruf nahi munkar. Yang tu kita boleh tengok pada ayat 164. Okay, ada cerita pasal nasihat yang telah diberikan. Seterusnya, kumpulan kedua adalah kumpulan beriman yang tidak melaksanakan amal ma'ruf nahi munkar. Maksudnya ada yang beriman, maksudnya dia tak turun tangkap ikan pada hari Sabtu, tetapi dia tak nak melakukan amal ma'ruf nahi munkar. Sebab tu dalam ayat 164 ni juga ada cerita pasal orang-orang yang ada cerita berkenaan dengan golongan yang bertanya kepada orang yang bagi nasihat tadi, mengapa kamu menasihati kaum yang Allah akan membinasakan mereka atau mengazab mereka dengan azab yang amat berat? Dalam ayat 164 juga, maksudnya tak akan berlakulah ada persoalan ini kalau tak ada orang yang melakukan amal ma'ruf nahi munkar. Jadi dia macam pertembungan lah. Dia ada 2 golongan beriman, tapi satu yang buat amal ma'ruf nahi munkar, satu lagi tak buat. Bahkan dia mempersoalkan pula, kenapa kau pergi ajak yang tak beriman tu untuk beriman kan? Kenapa kau bagi juga pesan-pesan kebaikan dekat dia, sedangkan Allah dah tetapkan azab dah, Allah dah akan membinasakan mereka. So macam itulah. So itu yang kedua. Dan golongan ketiga adalah golongan pendosa yang melanggar perintah hari Sabtu. Maksudnya yang buat salah lah. So macam mana nak tegur kalau tak ada orang yang buat salah tu? Okay. Jadi basically ni, bila kita tengok 3 jenis golongan ni, kita bukan sekadar tengok Bani Israel yang diuji dengan perintah hari Sabtu je.
Tapi kita sedang melihat kita di akhir zaman ni. Betul. Kita zaman sekarang. Yang saya rasa juga terpecah pada 3 golongan ni. Kan ada jenis yang kita ni alhamdulillah jadi baik, tapi melakukan dalam masa yang sama melakukan amal ma'ruf nahi munkar. Maksudnya kita adalah rasa kecanaan untuk nak membaikkan juga orang lain. Tapi ada juga orang yang baik tapi tak mengajak orang kepada kebaikan. Sebab itu ni, kalau Hazmi boleh juga bagi komen, kalau kita baca surah Al-Fatihah ni kan, dia ada reason, dia ada sebab kenapa Allah menyebutkan tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Lepas tu kita pun sebut iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami sembah, hanya kepadamu kami minta tolong. Jadi kat situ ada gambaran kami. Digunakan. Dalam podcast kita tentang Fatihah dulu pun kita ada bincang pasal benda ni. Betul. Iaitu kami dekat sini juga indicates, memberikan satu gambaran betapa hidup dekat dunia ni bukan sekadar kita seorang nak jadi baik. Bukan kita seorang je nak memperhambakan diri kepada Allah. Bukan kita seorang je nak minta tolong kepada Allah. Bukan kita seorang je nak pergi ke jalan yang lurus. Tapi dia kena bawa semangat kita ni. Jadi bila semangat kita bukan sekadar berfikir, aku dah jadi baik cukup lah. Tapi bila kita, semangat kita yang kita pegang, maka kita akan rasa fikir dan kita akan berfikir untuk nak, kena ajak ni orang ni jadi baik sekali ni. Aku dah baik dah, macam mana family aku? Aku dah baik dah, macam mana kawan-kawan sekeliling aku? Jadi dia ada semangat nak berfikir. Dan ayat ni juga, selari juga kan dengan suratul Asri. Tentang orang-orang yang rugi, kata Allah. By default, kata Allah, innal insana lafi khusrin. Sungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian. Kecuali illalladzina amanu wa amilus salihat. Kalau tengok dua yang pertama ni, dia fokus kepada individu yang dah jadi baik, yang dah beriman dan beramal soleh. Tapi Allah kata kalau kita sekadar fokus nak jadi beriman dan beramal soleh je, tak cukup. Kita masih lagi boleh dikategorikan sebagai orang yang rugi. Tapi kena buat lagi dua untuk nak mengelakkan kita ni rugi. Iaitu apa dia ni? Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Berpesan-pesan dengan kebenaran dan berpesan-pesan dengan kesabaran. Jadi dua ini adalah babak yang kita boleh katakan nampak je wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr, tapi persamaannya adalah amal ma'ruf nahi munkar. Betul. Kena melakukan amal ma'ruf nahi munkar lah. Jadi rupa-rupanya Hazmi, ada orang yang mungkin sudah jadi baik hari ini tapi masih lagi berpotensi untuk rugi. Sebab itu Allah kelaskan manusia kepada 3 jenis golongan dalam ayat 164 hingga 166 ni. Iaitu nak ceritakan kepada kita, kamu nak pilih side yang mana? Jadi baik seorang-seorang tapi tak fikir pasal orang ke? Biar orang lain diazab oleh Allah ke? Ataupun kamu nak jadi golongan pertama? Iaitu nak beriman dan cuba juga nak mengislahkan masyarakat. Ataupun kamu memilih yang ketiga, yang paling teruk sekali. Iaitulah terus tak taat pada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Kimi ada nak tambah sikit pasal point? Dia macam lebih kurang satu analogi lah Ustaz. Bila mana ada satu kawasan dia terbakar. Lepas tu kawasan sebelah ni cakap, tak ada kawasan sebelah yang terbakar. Tak ada masalah untuk aku. Betul. Lain-lain bila lama-lama kelamaan angin bertiup ke arah kawasan dia orang pula. Rupanya api yang datang yang daripada kawasan jauh ni. Tapi kena kawasan ni mula terbakar. So macam tu je analogi orang-orang beriman ni kan. Bila mana tujuan kita buat amal ma'ruf nahi munkar ni adalah bukan sekadar untuk mengelakkan orang itu daripada memasuki lembah kejahilan dan sebagainya, tetapi kita nak elakkan diri kita juga. Sebab tu kita kena bina ekosistem yang penting kan. Sebab ekosistem ni supaya kita tak membenarkan sesuatu yang akhirnya walaupun pada waktu sekarang tak beri efek pada kita, mungkin pada waktu yang akan datang dia akan beri efek pada kita. So dia macam bi'ah lah Ustaz, dia macam suasana supaya kita dapat mengekalkan suasana tersebut. Saling menasihati antara satu sama lain ni perlu. So macam satu company kan, Andi kata okey, buatlah urusan masing-masing kan. So kalau salah tak apalah, kerja dia. Tapi as a boss kan, kita akan nampak kalau kita tak tegur awal-awal kan, dia bukan sahaja akan effect department tu, dia akan effect department ni all around over kan. So tu tujuan Allah suruh kita amal ma'ruf nahi munkar, bukanlah untuk membiarkan itu sahaja, tetapi kalau kita biarkan dia akan pergi pada kita akhirnya. Macam tu Ustaz. Dia ada sebab tadi Hazmi ada sentuh tentang ekosistem. Kenapa kita kena lakukan wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr ataupun kita sebut amal ma'ruf nahi munkar ni? Sebab kalau kita biarkan kemungkaran berluasa, even kalau kita dah jadi baik sekalipun,
Kalau kemungkaran berleluasa ni, mungkin pada waktu tu dia tak efek kita. Betul. Tapi siapa boleh jamin in the future kemungkaran yang kita biarkan itu tak efek dan tak bagi impact pada kita. Kan? Ada sebab tau setiap kali hari Jumaat kita membaca suratul Kahfi dan kita baca juga babak mengenai kisah Musa Khadir. Kenapa Khadir bunuh budak tu? Kan? Dan kita pun tahu reason masa Khadir bagi tahu kepada Nabi Musa kenapa dia bunuh budak tu, sebab budak tu menderhaka. Dia ni kufur dan mak ngayah dia tu adalah orang yang soleh. Kan? Jadi kenapa nak kena, bukanlah kata lepas ni kita jumpa orang yang tak beriman kita cantah macam Khadir cantas budak ni. Tapi cuma nak bagi tahu mungkin masa hari tu dia tidak memberi apa-apa kesan lagi kepada mak ayah yang beriman ni. Tapi in the future mungkin kalau dibiarkan budak itu terus dalam keadaan kekufuran, terus melakukan kederhakaan, maka mungkin dia akan bagi impact pada mak ayah dia yang soleh tu. Jadi yang tu kita nak elak tu. Dan sebab itu kita berpotensi untuk rugi lagi kalau tak melakukan benda ni. Sebab mungkin tak hari ni, esok. Tak esok lusa. Tak lusa, bulan depan, tahun depan. Ataupun dia mungkin tak bagi impact kat diri kita sampai bila sekalipun, tapi mungkin pada generasi dan keturunan kita. Elok dah kita membina nama keturunan kita ni keturunan yang baik, generasi yang baik. Kita ni dilihat baik, keluarga kita baik. Tapi kalau kita membiarkan kemungkaran, anak cucu kita nanti macam mana? Jadi penting sebenarnya untuk kita melakukan amar ma'ruf nahi munkar ni, Hazmi. So sepatutnya juga pelajar-pelajar tadabbur Al-Quran yang banyak pengisian-pengisian Al-Quran yang telah didapati daripada Al-Quran ini perlu kena sampaikan kepada masyarakat. Sebab di bulan Ramadan ni, Azmi, bila Allah kata syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudal linnas, dia tak terfikir kami kenapa Allah kata hudal linnas, petunjuk untuk sekalian manusia, sedangkan kita rasakan orang yang akan dapat petunjuk daripada Quran ni adalah orang yang mengaji Quran je lah, yang pergi kelas tadabbur je lah, ataupun yang buka tafsir je lah, ataupun yang ada usaha untuk nak fahamkan Quran je lah. Tapi kenapa tak disebutkan hudal lil hudal lil muslimin ke, lil mu'minin ke? Nampaklah kalau beriman tu kita tahu dia akan ada effort nak faham Quran tu. Tapi kalau linnas, tak semua manusia ada effort nak faham Quran. Tapi Quran still mengekalkan terms Quran tu petunjuk untuk sekalian manusia. Dan baru saya figure out ni macam mana benda tu boleh possible, walaupun yang memahami Al-Quran, yang buat kerja nak faham Quran, yang baca kitab-kitab, yang baca tafsir, yang buat tu segelintir manusia saja. Tapi kenapa still hudal linnas? Apabila orang yang duk mengaji ni, orang yang duk baca, orang yang duk mentadabbur ni pergi reach people, pergi berjumpa dengan orang, maka pada waktu itulah menjadi hudal linnas. So walaupun yang ni tidaklah mengaji Quran macam yang kelompok yang tadi tu, tapi sebab yang ni pergi reach dia, pergi mendapatkan orang ni, maka orang yang pada asalnya tidak membaca, tidak mengaji, tetapi akhirnya sebab golongan ni mendekati, maka dia dapat petunjuk tu. Jadi macam tu lah dia dapat meribak ni. Jadi ekosistem tu, sebab saya rasa mungkin saya tak tahu berapa viewer saya ni, tapi walaupun sikit, walaupun ramai, tapi kalau yang sedikit ini tu puan sekalian menggerakkan agenda amar ma'ruf nahi munkar, deliver even one ayat daripada apa yang kita bincang hari ini, saya percaya tuan-puan sekalian kita akan ada good community and a good ecosystem. Dia tak boleh nak expecting perfect terus ekosistem kita ni, but it's begin dengan a simple step ataupun a small step yang kita nak budayakan dalam kalangan masyarakat. Sebab saya nampak dah impact dia ni. Bila starting saya nampak ini yang saya perasan, starting 2017 bila mana orang dah mula start sebut tadabbur. See how Malaysia goes right now. Cuba tengok tarawih kita tahun ini macam mana dekat Majlis Surau. Dah tak sama. Sebab bila mana ada orang-orang yang beriman dan membawa agenda untuk membaikkan umat tu ada, sedikit demi sedikit tuan-puan sekalian, dan bukan masa yang sekejap. Daripada 2017 sampai 2025, 8 tahun. Nak tunggu sampai ada Masjid Surau, dah sebelum solat tu dimulakan tu ada bacaan sinopsis. Betul. Lama tu nak bina budaya tu. Nak sampai ke tahap itu. Jadi kita tak nak expecting bila kita menyampaikan satu ayat daripada Al-Quran hari ni, esok semua umat dah baik dah. Semua masyarakat dah baik. So it mungkin consist of masa yang panjang. Mungkin akan ambil masa yang agak panjang sikit. Okay, so itu antara yang kita kena boleh take note lah daripada ayat 164 hingga 165 apabila dipecahkan kepada 3 jenis golongan ni. So tentang pendetilan tu tuan-tuan sekalian boleh baca lah pada ayat 164 tu cerita pasal apa, 165 hingga 166 cerita pasal apa. Cumanya menariknya
Allah SWT bagi tahu azab yang didatangkan kepada golongan yang ingkar tu adalah Allah menukar mereka kepada kunu kiradatan khasiin. Allah menjadikan mereka kera yang hina, kan, kera yang hina. So mufassirun ada yang mengatakan memang jadi kera sungguh ni. Memang jadi monyet betul lah, jadi kera sungguh lah. Tapi ada juga mufassirun yang mengatakan yang tidak ditukar kepada jadi kera yang betul, tapi sikap dia, perangai dia tu macam kera. Macam lompat-lompat. Tapi ada juga ni, ini kelakar sikit lah ni, sekadar nak kongsi. Itulah tuan-puan sekalian kemanisan baca tafsir ni. Bila ada yang bawa pendapat jadi kera betul, yang macam kita nampak kera tu, daripada sini lah dia kata, oh mungkin daripada sinilah yang datang teori Darwin tu. Yang sebab dah manusia jadi kera ni, maka revolusi daripada sinilah yang mendatangkan manusia pada hari ni. Tapi senang je nak rot balik idea tu sebenarnya. Lepas tu nak bagi tahu yang sebelum daripada jadi kera tu, nak kata apa tu? Tak ada pula kera sebelum daripada kera ni jadi. Jadi itu nak kata kelakar lah. Ataupun sebab tu kalau baca tafsir ni, kita akan tengok golongan-golongan yang tak suka kepada Quran ni always nak cari juga satu kelompangan. Yang kedua, try nak jadikan ayat Quran tu sebagai nak validate kepercayaan seperti teori Darwin dan sebagainya. Tetapi di sini terperangkap dengan hawa nafsu di sini lah. Dengan keinginan dia nak mengenakan juga ayat Quran, memaksa ayat Quran untuk tunduk kepada pendapat-pendapat dia. Jadi sebenarnya tak benar sama sekali lah. Sekadar nak berkongsi lah tuan-puan sekalian. Baca tafsir ni tuan-puan sekalian akan jumpa juga ada setengah mufassirun yang akan berkongsi pendapat-pendapat yang ada pada dalam kalangan golongan-golongan yang menentang agama Islam. Ustaz, kebetulan kalau kita tengok muka surat ni, kunu qiratan khasiin, kalau kita tengok sebelah ada berkaitan dengan lastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Qalu bala syahidna. Dalam lebih kurang baris yang sama. Baris yang sama lebih kurang kan. Jadi yang tu kita bincang masa halaman 173 nantilah kan. Tapi itu antara benda yang penting jugalah dalam ilmu tadabbur ni. Iaitu tu puaskan kena ada rasa juga curiosity untuk nak tengok kaitan. So macam tadi kita tengok kaitan yang simple lah, ayat terakhir cerita pasal perintah hari Sabtu. Lepas tu sekarang kaitannya adalah pada halaman seterusnya ada sambungan cerita. Jadi begitu juga nanti ayat akan datang terpuaskan kena ada juga rasa minat, curious untuk nak mengaitkan dengan ayat-ayat sebelumnya. Mesti ada suluhan daripada bila kita tengok kaitan di antara ayat-ayat yang kita dah telusuri daripada satu ke satu. Dia akan ada kaitannya insya-Allah. Okey, baik, itu adalah ayat 164 hingga 166. Okey, terus ni. Ayat kalau kita, seterusnya. Kalau kita tengok 167 hingga 170 menceritakan tentang ketentuan ke atas Bani Israel. Allah Subhanahu Wa Taala akan sentiasa menghantar kelompok-kelompok yang akan menjadi asbab Bani Israel diazab dengan seburuk-buruknya sehingga hari kiamat. Bani Israel menjadi berpuak-puak yang bertaburan di merata tempat. Ada yang beriman kepada Allah dan ada yang tetap kufur. Kemudian dari mereka yang kufur itu akan lahir generasi yang lebih jahat dan ingkar kepadanya. Mereka meninggalkan ajaran Taurat dan berlumba-lumba mengumpul kesenangan dunia sehingga tidak peduli mengenai halal haram, dan mereka mendakwa berasal daripada keturunan yang mulia dan pasti kelakuan jahat mereka akan diampunkan. Okey, baik. Ada banyak benda yang di cover dalam ayat 167 hingga 170 ni sebenarnya. Cumanya antara part yang boleh kita berikan perhatian ni adalah pada apabila Allah menyebutkan yang Allah akan keep menghantar kelompok-kelompok yang akan menjadi asbab Bani Israel diazab. Maksudnya apa ni? Maksudnya once Allah dah bagi peluang dan Allah dah murka kepada Bani Israel ni, maka Allah akan cuba juga untuk mendatangkan asbab untuk mereka terus mendapat kemurkaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sama ada menghadirkan kelompok ataupun menghadirkan pelbagai asbab untuk mereka terus berada dalam kehinaan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita boleh juga tengok dan dalam ayat ini Allah bagi tahu Bani Israel ni akan berpuak-puaklah dan akan berteraburan di merata tempat, dan Allah bagi tahu ada yang beriman dan ada yang kufur. Okay, yang tu macam kita dah bincang sebelum ni, maksudnya tak semua Bani Israel yang tak beriman. Tak semua Bani Israel yang tak beriman lah, tak semua. Dan daripada mana kita tahu yang tak semua yang tak beriman itu? Sebab dalam ayat sebelum ni yang cerita pasal golongan hari Sabtu tu kan ada yang beriman, bahkan melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Cumanya Allah nak bagi tahu daripada golongan yang kufur tu akan lahir generasi yang lebih jahat. Maksudnya apa? Penting sebenarnya kita ni mencantas kemungkaran. Sebab based on ayat ni Allah kata bila kemungkaran tu dibiarkan bebas berleluasa, dia boleh menumbuhkan generasi yang lebih jahat dan lebih ingkar pada masa akan datang. Dan
golongan yang lebih jahat ni, antara benda yang dia akan khianat adalah dia akan khianat pada Taurat. Dan dia akan memperalatkan dan akan mempermainkan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Antara yang dia akan selalu jadikan sebagai dalil untuk nak mengesahkan, validate apa yang dia buat tu adalah dia akan selalu sebut kalau kita buat apa-apa pun Tuhan akan ampunkan kita. Nampak tak? Sebab kalau Azmi masih ingat lagi, kalau tengok pada kalau kita study lah cerita Bani Israel ni, kan diorang dah banyak kali juga melakukan keingkaran kepada Nabi Musa, kepada Allah. Tapi kan macam Allah macam lunak dengan diorang. Patutnya Allah dah boleh azab dah dengan apa yang dia buat tu. Tak bersyukur lah, minta lah macam-macam, lepas bagi mana wasalwa. Tapi Allah tak azab lagi. Allah keep bagi reminder dekat dia. Anni faddaltukum apa? Fadhkuri macam ni? Zkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Allah keep bagi reminder. So daripada situlah bila mana tak diazab tu, dia orang bina satu kepercayaan. Kita ni golongan diampunkan. So buat apa pun Allah tak terus azab kita. Kita orang boleh lari lah. Kita boleh keluar lah. Macam lah kita tunjuk baik sikit pun okey je. Macam lepas ni Allah akan ampunkan dosa kita. Kita ni kan the chosen one, kaum terpilih. So kita tak perlu nak bimbang. So nampak tak ni, dia orang boleh berlampaui dia orang ni sebab dia orang menggunakan ayat-ayat yang daripada Taurat untuk nak menjadikan sebagai satu dalil untuk nak validate apa yang dia buat. Jadi dia orang tak takut pun memperalatkan Taurat ni. Ubah Taurat pun dia orang tak takut. Ini kan pula kalau nak alter ikut suka dan ikut hawa nafsu dia. Jadi ini adalah satu babak, kalau tuan-tuan sekalian tengok ayat 167 sampai 170 ni, kita boleh tengok babak di macam mana golongan-golongan pelampau yang bukan tak study kitab suci, dia study. Cuma dia ambil kitab suci, dia bawa tafsiran ikut hawa nafsu dia. So ada je orang ini yang tidak ada kecermatan dalam memahami ayat Quran, sehingga kan ayat itu digunakan untuk nak macam saya sebut tadi, validate apa yang diinginkan oleh hawa nafsu dia. Sebab satu kebimbangan ni bila mana rupa-rupanya sejak dulu lagi agenda untuk nak mentafsir kitab suci ikut kefahaman sendiri ni, bayangkan sejak dulu dah ada. Kalau zaman sekarang takkan tak ada. Lagilah ada. Jadi satu kebimbangan juga sekarang ni, sebab sekarang ni kita di bulan Quran, banyak je kes-kes sebelum daripada Ramadan, hatta di bulan ni pun kita akan tengok juga ada orang yang terlalu jelah keterujaan yang dia ada untuk nak faham Quran tu dijadikan sebagai salah satu sebab untuk dia rasa macam bebas untuk nak memahami ataupun nak menterjemahkan ataupun nak mentafsirkan ayat Quran tu ikut kefahaman dia sendiri. Faham? Satu culture yang perlu dibimbangkan juga sebenarnya. Yalah, kita seronok orang semua nak faham Quran. Tapi nak faham Quran tu janganlah sampai tahap kita mengabaikan disiplin ilmu tafsir, konteks ayat. Jadi kena ada benda tu. Jadi sebab kita nak elakkan jadi macam ni. Sebab dalam banyak-banyak perkara yang Allah sentuh, bila mana Allah kata akan datang generasi yang lebih kufur tu, kita ingatkan Allah akan sebut cerita pasal dia orang ni akan pergi bunuh orang ke, akan berlaku penzinaan lebih berleluasa ke. Tapi dalam banyak-banyak dosa, setelah dikembang biakkan golongan kufur ni, golongan-golongan yang lebih teruk dan lebih jahat ni, dalam banyak-banyak dosa Allah sebut adalah pasal mendustakan Taurat. Kita ingat ke dosa-dosa yang macam yang kita nampak lebih dahsyat, lebih besar, lebih teruk? Membunuh ke, berzina ke? Tak, Allah tak sebut pasal zina dalam ayat ni. Tak sebut lepas dikembang biakkan generasi kufur ni Allah kata pasal dia orang ni akan berbunuh-bunuh orang. Tak. Allah kata dia akan dustakan Taurat. Kan? Dia orang tahu Taurat, dia orang belajar Taurat, tapi dia orang alter sendiri. Betul. Dia orang ubah ikut suka hati dia orang. Sebab melalui penyelewengan terhadap Taurat itulah mereka boleh buat justifikasi tentang dosa-dosa yang mereka lakukan. Yalah, dia nak bunuh orang, dia kata dia akan validate dengan Taurat lah. Sebab tu saya tiba-tiba terlintas, mungkin tak tahu Ustaz Muhaimin. Sahabat kami di Tadabbur Center ada nama dia Ustaz Abdul Muhaimin. Dia juga salah seorang daripada yang asatizah lah Tadabbur Center. Saya masih ingat lagi masa beliau nak sambung master dalam bidang hadis. So kami ni dalam meja bulat ni masa tu tak silap saya Dr. Farid Ravi pun ada, Ustaz Syari pun ada, Dr. Hazrul pun ada masa tu. So macam pelik lah. Ni semua bersidang ni.
tak termasuk aku. Ni banyak asatizah Quran ni. Tengah dekat dalam meja bulat tu. Tiba-tiba dengar Ustaz Abdul Muhammad kata dia nak sambung master, dia nak sambung bidah hadis. So geng-geng yang duk asatizah Quran ni kata, kenapa nak sambung hadis? Kan? Sambunglah bidang Quran, tafsir ke apa. Saya masih ingat jawapan dia masa tu. Kenapa dia nak sambung bidah hadis? Tapi itu pendirian dia lah. Dia kata apa? Dia kata nak banding penyelewengan kepada Al-Quran dan penyelewengan pada hadis, penyelewengan kepada Al-Quran tu lebih mudah berlaku berbanding penyelewengan kepada hadis. Sebab hadis ni disiplin untuk nak ilmu dirayah, ilmu riwayat tu ketat ni. Nak tentukan satu hadis tu sahih, bersambung ke tidak sanad dan sebagainya, dia punya disiplin ilmu hadis tu sangat ketat. Tapi Quran ni lagi mudah orang nak seleweng. Walaupun kita yakin Allah akan jaga Al-Quran ni sampai hari kiamat, tapi salah faham, inhiraf, penyelewengan kepada Quran ni lagi mudah nak berlaku. Sebab hari ni orang baca terjemahan, orang dah boleh ceramah dah ni. Tak tengok pun tafsir. Kan tak tengok pun apa perspektif-perspektif lain tentang ayat tersebut, tapi dengan baca terjemahan je dah boleh cerita dalam pasal ayat tersebut. Jadi penyelewengan kepada ayat Quran ni lagi mudah nak berlaku sebenarnya. Tapi tidak bermaksud bila dah ada orang seleweng itu maksudnya Quran akan hilang dia punya authenticity. Tetapi Quran akan terjaga sampai hari kiamat, cuma mudah sangat. Bayangkan tengok apa yang berlaku kepada Bani Israel pada Taurat. Kitab suci daripada Allah juga. Dan dia sangat mudah. Padahal dia orang belajar. Ini setara yang belajar ni. Yang belajar pun, yang tahu isi kandungan pun boleh seleweng. Ini kan pula orang yang belajar susu sikit-sikit. Dia orang belajar betul. Cuba baca dalam terjemahan ni. Bukankah telah diambil perjanjian setia daripada mereka di dalam kitab Taurat bahawa mereka tidak memperkatakan terhadap Allah melainkan yang benar. Dia orang janji. Dia kata dia ambil sumpah janji setia dengan Allah yang daripada Taurat ni dia akan cakap sesuatu yang benar saja. Dia orang dah sebut dah. Dan mereka pula telah mempelajari apa yang terkandung di dalamnya. Dia orang dah belajar. Bukan tak belajar. Wadarasu ma fihi. Dia orang dah belajar benda tu. Tetapi akhirnya dia orang mengingkari benda tu dan menyeleweng. Jadi bayangkan orang belajar pun boleh seleweng ni. Ini kan tak belajar. Ini kan belajar yang sorang-sorang kuku atau belajar sikit-sikit. Lagilah cenderung untuk nak seleweng. So saya nak bagi pesan sikit lah tuan-tuan sekalian. Ya betul, kita pun Tadabbur Center pun kita ada seruan untuk nak bagi orang faham Quran, nak pergi belajar Quran, makin menghayati Al-Quran. Tapi jangan jadikan semangat itu sebagai punca untuk kita menggunakan sebab tu lah untuk saya sebenarnya nak faham Quran je, nampak tak? Kadang-kadang bila dah seleweng tu, sebenarnya saya nak faham Quran je, saya terfaham macam tu. Macam mana? Dia tak boleh macam tu. Jadi biarlah semangat itu diiringi bersama-sama terus dengan disiplin. Betul. So masa kita buat convention ni, orang macam bila tengok Tadabbur Center, dalam step tadabbur tu memang ada sebut tentang kena rujuk tafsir. Orang terus kata macam, alah step Tadabbur Center cadang untuk tadabbur ni macam payah nak kena buka tafsir. Bagi saya ni, biar awal tu memang kita dah diperkenalkan dengan langkah yang sebegitu. Berbanding dengan daripada awal tu kita rasa macam nak tadabbur tu kita mudah-mudahkan dulu. Tak payahlah tafsir dulu, kita mudah-mudahkan je. Kita okey-okeykan je dengan apa-apa metodologi. Bagi saya ni lagi susah nak rawat orang yang dah terbiasa dengan bermudah-mudah dan diperkenalkan dengan benda yang susah pada masa akan datang, berbanding daripada awal lagi dah kenal benda tu memang macam tu lah by default, dan dia undergo that process tu dengan yang seadanya, yang sepatutnya. Jangan damage dah berlaku baru kita nak repair the damage. Why not kita elakkan terus damage tu daripada berlaku dulu, baru lagi smooth dia punya proses pembelajaran tu. Dan dalam tu juga kena bertanya kepada orang yang ahli kan, bila rujuk tafsir, dan kena bertanya juga. Salah satu step tu adalah, adakah ini satu-satunya kefahaman mengenai ayat ni? Betul. Maksudnya kita sendiri tidak rasa overwhelmed dengan pendapat-pendapat yang kita jumpa. So kita dah baca satu pendapat, kita rasa macam mungkin ada pendapat lain. So kita tidak terus bila lepas dah baca satu pendapat, dengar daripada satu individu, kita terus kata ni pandai betul lah ni. Betul. So kita tidak terlalu cepat overwhelmed dengan satu pendapat. So kita akan cuba dapatkan juga second, third opinion. Bila kita tengok second ni sama lah dengan pendapat aku, third ni pun sama dengan pendapat aku, so kita lebih tenang. Berbanding dengan satu pendapat terus overwhelmed. Bahaya. Sangat bahaya. Jadi begitulah. Hatta ni saya ada penceramah yang saya segani. Saya sangat suka dengan lectures je tadabbur Al-Quran. Tapi ada some opinion yang dikeluarkan tu saya memang akan kata saya tak setuju. Setelah saya mendengar second, third opinion.
Sebab dia punya pendapat tu memang very minority. Sangat minority. Dan saya pun macam tak tenang untuk berpegang dengan pendapat itu. Jadi saya kata okey, untuk ilmu yang lain lepas saya dah tapis, saya kata saya terima dia punya ilmu. Tapi untuk satu ayat, satu isu, saya rasa macam saya berlepas diri. Saya rasa macam saya lebih tenang untuk berpegang pada pendapat yang lain. So suka macam mana pun kita pada satu individu menyampaikan Al-Quran, tidak menjadikan itu sebab untuk kita kata macam saya nak follow dia saja. So kita kena terbuka untuk nak mendengar pendapat kedua, ketiga, supaya kefahaman kita pada satu ayat tu matang dan sahih. Okey. Sebab saya nak bagi tahu untuk puan sekalian, dia orang ni belajar tapi seleweng. So kita ni lagi-lagi lah kena memperketatkan kita punya sistem pembelajaran supaya kita sendiri bila nak dapat satu ilmu tu kita dah yakin betul-betul sahih, dan kita inilah tidak mudah ni lah untuk menyeleweng lah. Itu harapannya, insya-Allah. Okey. So basically kita dah habis dah ayat 167 hingga 170. So kita nak pergi kepada ni orang kata apa, tadabbur lah. Kita nak refleksikan sikit, tapi sebelum kita pergi pada kesimpulan, kita nak datangkan satu persoalan supaya kita berfikir panjang sikit pada halaman ni, walaupun dah bincang panjang dah tadi. Ini macam soalan tambahan untuk nak initiate kita mencapai tafsir sebenarnya. Iaitu kalau kita tengok pada ayat 169 yang ada cerita pasal ni lah, pasal belajar Taurat, lepas tu masih lagi melakukan dosa, bermaksiat, menyeleweng. So berdasarkan ayat 169 ni, apakah perbezaan kesan bermaksiat dalam keadaan berilmu dengan bermaksiat dalam keadaan jahil? Faham kan soalan dia? Tuan Puan faham tak soalan dia? Maksudnya soalan ni kat sini adalah dua-dua ni bermaksiat. Tapi satu ni dia bermaksiat dalam keadaan berilmu, dia tahu benda tu salah, tapi dia bermaksiat. Tapi satu lagi dia bermaksiat juga, tapi dia tak tahu, dia jahil. Sebab tu dia melakukan maksiat. So apa beza dia? So apa beza kesan dia ni? Itu soalan dia adalah kesan apa beza kesan bermaksiat dalam keadaan berilmu dan bermaksiat dalam keadaan tidak berilmu? Faham. Okey. Kalau bagaimana, kalau untuk kesan yang bermaksiat ni yang ada ilmu, dia akan mendapatkan dua kesan. Yang pertama, kesan bagi diri dia adalah Allah Subhanahu Wa Taala akan memurkai orang-orang yang berilmu tetapi tidak mengamalkan ilmu tersebut, ataupun dia tahu benda tu salah tapi dia buat juga. So tu yang pertamalah, kesan mendapat kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala, seperti mana Bani Israel. Kan mereka tahu benda tu tak boleh buat tapi mereka lakukan disebabkan dia rasa Allah akan ampunkan dosa-dosanya dan sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua sekali adalah dia akan memberi kesan pada orang lain, Ustaz. Kerana orang lain bila nampak orang berilmu ini buat satu perkara yang sebenarnya maksiat, tapi disebabkan orang lain, orang berilmu tu buat, maka ustaz buat tak apalah, kita orang boleh ikut lah, tak masalah. So itu yang berlaku di media sosial. Bila mana ada asatizah yang membuat sesuatu perkara yang sebenarnya tidak dibenarkan ataupun dilarang oleh syarak, tapi disebabkan asatizah tu buat, maka orang lain tak apalah, kita boleh buat jugalah. So ada dua kesan lah kat situ, Ustaz, untuk berilmu. Berlain dengan kalau kita dalam keadaan jahil, memang kita tak tahu apa-apa, Ustaz, kan. So kat sinilah, bila dalam keadaan jahil, paling kurang kita kena buat taubat lah. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. So tu setakat yang anda nampak lah apa yang soalan ni berdasarkan pengalaman dan pandangan peribadi. Okey, kalau saya pula ni, kalau bermaksiat dalam keadaan ada ilmu ni, sebenarnya bahaya. Sebab apa? Sebab bila kita kata kita ada ilmu tentang benda tu, contoh kita kata tak boleh, orang kata tak boleh, tapi kita still buat, maksudnya dia dalam keadaan membuat sesuatu yang dia sudah tahu. Kalau contoh kalau kita ni di peringkat orang yang macam tak tahu apa-apa dan kita buat sesuatu yang salah, mungkin orang boleh tolerate lagi, tahu macam tak apalah, dia tak tahu. Tapi kalau macam dah tahu ni, kalau obviously kalau tengok orang tu buat tapi dia dah tahu, tak ada pilihan ni, takkan tanya dah, takkan nak toleransi dah, takkan nak kata dia tak tahu kot, dia takkan kot dah, dia terus akan kena marah je. Sebab itu dalam surah Al-Fatihah kita akan tengok ada dua jenis golongan. Yang pertama al-maghdub
dengan ad-dallin. Al-maghdub adalah golongan yang dimarahi, dan yang kedua adalah ad-dallin adalah golongan yang disesatkan. So salah satu ciri-ciri al-maghdub yang dimarahi adalah orang tu dah tahu dah, tapi dia tidak mengamalkan apa yang dia tahu. Jadi dekat sini ni kalau saya tengok, yelah, kita mungkin nampak satu-satunya adalah memang dia akan dimarahi lah. Dia akan dimarahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Cumanya satu benda yang saya kena highlightkan juga pasal poin ni, iaitu orang yang berilmu ni dia ada potensi untuk dia kembali ke jalan yang benar balik. Kan? Sebab dia dah ada that knowledge. Contoh ni, saya pernah berjumpa dengan, bila saya dulu masa zaman-zaman buat motivasi sekolah-sekolah menengah, sekolah rendah dulu, antara yang saya dijemput adalah pasal untuk mengisi smart solat. Dalam smart solat. So macam biasalah kita dulu ni biasa suka buat survey ni tentang tinggalkan solat ke tidak, solat penuh ke tidak 5 waktu. So pernah lah sekali, lepas survey tu kalau ikutkan tak ada nama. Tak ada nama pun. Cuma ada sekali tu, ada budak tu pergi jumpa dengan saya. Dia kata, "Ustaz, saya salah seorang yang mengisi. Dekat dalam borang survey Ustaz tadi tu, saya salah seorang yang mengisi yang solat 5 waktu ni, saya tak penuh." Kadang-kadang ada yang tak buat langsung pun dalam satu hari. Lepas tu saya pun dah alang-alang, bukan dia, saya tak, mungkin orang kata kenapa buka aib, tapi bagi saya mungkin dia nak dapatkan solusi. So bila dia dah datang macam tu personally kepada saya, dia tanya macam tu, dia tanya soalan, "Ustaz, macam mana saya nak berubah supaya saya kembali take serious dengan solat saya?" Soalan pertama saya ni kepada dia adalah, saya tanya dia balik, "Awak tahu tak yang solat tu wajib?" Dia kata, "Apa?" "Saya tahu." "Awak tahu tak solat ni antara benda yang pertama Allah akan tanya dekat dalam kubur nanti?" "Saya tahu." Maksudnya dia tahu. So saya nampak ni, bila disebabkan pengetahuan dia pasal solat wajib, pasal macam mana azab kalau orang yang tak solat, disebabkan pengetahuan tu, walaupun dia mengingkari lah, dia tak buat solat tu dengan beberapa waktu dan dalam satu tempoh yang agak panjang, tapi dengan ilmu tu juga memanggil dia untuk kembali. So walaupun kita nampak ada ilmu tak buat, teruk lah, kau kena marah dengan Allah lah, tapi ada ilmu juga memberikan kita potensi sebenarnya untuk kita kembali, sebab kita ada knowledge tu. Sebab kita tak tahu bila knowledge tu akan usable kepada kita. Mungkin sekarang tak, tapi mungkin akan tiba satu waktu yang knowledge tu akan bagi impact. Sebab tu dalam ayat 170 ni, saya nak highlightkan juga kenapa saya bawa point ni. Sebab ayat 170 Allah highlight pasal walladzina yumassikuna bil kitab. Maksudnya ada orang yang pada awalnya bukan pada awalnya. Ada orang yang bila belajar Taurat, dia terus berpegang teguh dengan kitab tu. Tapi akan ada tak orang yang dia belajar Taurat tapi dia longgar. Longgar bermaksud apa ni? Bukan tak pegang langsung. Dia bukan lepaskan. Dia longgar je. Cuma ada ketika dia kuat genggaman dia, ada ketika dia tak kuat genggaman dia. Kan? Contoh yang lain. Ada orang yang mungkin dia sangat tidak pious, tidak beragama dalam banyak hal dalam kehidupan dia. Tapi dalam bab nikah kahwin, dia jadi orang yang sangat berpegang teguh kepada agama. Betul tak? Mungkin sebelum ni dia tak solat. Mungkin sebelum ni mungkin barangkali dia banyak melakukan dosa. Tapi bila nak kahwin je, kita kena tahu ni rukun-rukun nikah ni. Kena pastikan rukun-rukun nikahnya sah ni. Kalau tak ni, macam mana kita dengan isteri kita nanti kan? Jadi ada part-part tertentu dia akan betul-betul berpegang, yumassikuna bil kitab, dia akan berpegang teguh pada agama. Jadi saya tak boleh, bagi saya lah, untuk be fair bila persoalan dibangkitkan, kita first kali boleh ceritakan ataupun buat kesimpulan yang kalau dah ada ilmu dan tak amalkan, memang Allah akan murka. Tapi tak boleh nak nafi, dengan ada sedikit ilmu ni, ini juga mungkin boleh jadi penyelamat apabila datang semangat untuk kita nak berpegang kembali pada ilmu tu balik. Kan? Sebab knowledge tu ada. Ilmu tu kan cahaya. So mungkin ada ketika cahaya tu malap sekejap. Tapi mungkin pada hari dia dalam keadaan kegelapan, cahaya yang malap ni akan berfungsi. So dia akan memanggil kembali untuk orang tu berpegang teguh kembali kepada cahaya itu. Jadi bagi saya, bermaksiat dalam keadaan jahil tu pun teruk juga sebenarnya. Sebab dia kena find out knowledge lah untuk nak keluarkan dia daripada kejahilan dan mengelakkan daripada maksiat. Tetapi berada dalam keadaan berlama-lamaan tidak berilmu ni sangat bahaya. Sebab dia akan menjadikan seseorang itu rasa tidak terikat dengan mana-mana peraturan. Kan? Sebab
contoh kan, macam saya punya situasi kat sekolah menengah dulu, saya ni KP ni. Ketua pelajar. Jadi kadang-kadang jumpa dengan pelajar-pelajar bermasalah. Bayangkan bila mana kita tanya kat dia, bila dia melanggar peraturan sekolah. Saya tanya dia, kenapa kau buat macam ni? Kan kata, aku malah ambil kisah. Lepas tu saya tanya balik, kau tahu tak peraturan sekolah? Pasal tak boleh sekian ni. Aku malah ambil kisah. Nampak tak? So dia macam bila kita memperingatkan sesuatu, nak bagi knowledge kat dia, dan jawapan dia adalah aku malas ambil kisah. So apa kesan dia? Dia hidup tanpa rasa nak kena ikut mana-mana peraturan. Dia rasa hidup ni nak kena langgar je. So inilah keadaannya bila mana membuat sesuatu tanpa ilmu. Bila dah terbiasa dengan keadaan itu, tak nak cari ilmu, deny all the knowledge yang datang pada dia. Kesannya adalah dia rasa nak hidup tanpa ada peraturan. Dia rasa macam aku bebas nak buat apa saja. Tak kisah. Dia macam tadi, macam kawan saya tadi. Bila mana, kau tak tahu ke dalam sekolah tadi buat macam ni? Aku ambil kisah. Jawapan dia tu menyebabkan saya masih ingat sampai sekarang. Aku malas ambil kisah. So bila itulah mentaliti dia, kesan dia adalah dia rasa macam aku nak buat apa ikut suka hati. So nak buat apa ikut suka hati inilah juga perangai Bani Israel ni. Aku nak buat apa suka hati aku malah ambil kisah. Aku malah ambil kisah. Jadi malah ambil kisah ni bahaya. So dia akan menyebabkan kita awal-awal tu kalau kita kisah juga, kita ada possibility lagi nak selamat. Tapi bila dah tak ambil kisah, bahaya. Bahaya. Sebab itu dia juga contoh ni, bulan puasa ni kalau nak relate juga. Kenapa kita diwajibkan berpuasa? Kita kena berlapar berdahaga. Kan? Sedangkan mungkin sebelum ni kita tak pernah pun ambil kisah pasal orang miskin. Pasal orang yang tak berkemampuan. Tapi sebab puasa punya pasal, kita rasa macam mana lapar tu. Kita rasa macam mana keadaan kita rasa tak makan, tak minum dalam tempoh yang agak panjang. So kita jadi macam, nak kena ambil tahu pasal orang miskin. Nak kena ambil kisah pasal orang miskin. Jadi punyalah Allah nak bina komuniti yang sangat baik sampai ada amalan-amalan yang suruh kita ambil kisah juga sebenarnya. Kalau tak ambil kisah pasal ilmu pun, ambil kisah pasal orang. Ambil kisah, yang penting kena ada mentaliti ambil kisah. Betul. Jangan tak ambil kisah. Teringat pula kalau contohnya ada orang tu tak biasa solat, tapi disebabkan dia nak kahwin. Pak mentua dia suruh jadi imam. So waktu tu lah macam dia study betul-betul. Mungkin atas dasar keterpaksaan pada mulanya. Tapi selama disebabkan ada pushing factor tu, dia akan jadi satu benda yang rutin bagi dia pula kan. Dan dia tak mungkin macam Ustaz cakap sebelum ni longgar. Tapi sesuatu yang datang dari kehidupan dia tu mesti ada sebab. Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa mahu insan ataupun manusia ni be the best version of their self kan. Mungkin selama dia orang tak ada ilmu, tapi once dia orang ada ilmu tu, kalau dia pegang betul-betul, dia adalah satu benda yang added plus lah Ustaz. Akhirnya ilmu ni juga yang menyebabkan kita kembali bertaubat. Betul. Ya, ialah despite tak ada ilmu pun, kalau Allah bagi petunjuk kat dia pun, dia akan kembali pada Allah juga. Cuma ilmu ni dia tak akan pernah tak pernah terjadi sia-sia. Mungkin tak hari ni dia bermanfaat, macam saya sebut tadi dah, mungkin tak hari ni bermanfaat tu, tapi masa akan datang. Betul. Kan? Contoh lah last banyak pula contoh kita hari ni kan. Contoh macam saya dekat sekolah dulu, petang-petang saya macam ada aktiviti musalla. Kami budak form 1 form 2 ni kena datang surau seawal pukul 6.30 petang. Pukul 6 petang, pukul 6 petang kena berada dekat surau. Bayangkan budak-budak form 4, form 5, form 3 semua tu boleh main dekat padang sampai pukul 6.40 petang. Kita pukul 6 petang ni dah pakai serban dah ni. Pukul 6 petang tu. So bayangkan 6 petang tu dekat surau dah kena buat aktiviti musalla. So antara aktiviti musalla kami tu adalah macam-macam, ada maksurat. Lepas tu ada macam-macam lah, nasyid Asmaul Husna. Lepas tu antara yang paling saya tak boleh lupa ni adalah masa petang-petang tu kami kena menasyidkan suar fil Quran. Nasyid surah-surah dalam Al-Quran. So kita nasyid lah Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Imran. Dulu ni saya ni antara orang yang macam, kenapa kita nak kena tahu susunan Al-Quran ni? Kan kalau kita boleh je buka dalam page belakang sekali tu kan ada senarai surah, kita boleh tahu je kan. Dulu saya pernah jadi orang yang bila menasyidkan benda tu macam duk terfikir, macam Asmaul Husna ni okey lah kot, boleh faham. Tapi surah-surah dalam Quran kenapa nak kena nasyid?
kan. Dulu saya berfikir apa function dia nak kena nasyid surah dalam Quran. So saya pun just menasyidkan nasyid suar fil Quran tu sekadar dah macam mana semua orang tengah duk nasyid, aku kena nasyid sekali lah. Terpaksa, tanpa saya duga ni. Dulu saya rasa macam habis sekolah menengah tak dapat kepentingan. Masuk asasi UIA pun tak dapat kepentingan. Dekat Darul Quran pun taklah nampak sangat kepentingan dia. Dekat UIA pun tak nampak sangat kepentingan dia. Tapi bila saya duk jam into Tadabbur Center, bila saya keep menyampaikan munasabah antara surah, jadi macam kadang-kadang ada orang yang macam bila apa kaitan dengan surah sebelum. So bila saya tadabbur satu surah, saya kata okey, kita kena tengok kaitan dengan surah sebelum. Dan saya tanya pada masyarakat, okey, surah sebelum surah sekian ni surah apa? Jadi macam semua orang kena ambil mushaf, nak tengok sebelum surah ni surah apa Tapi saya dah benda tu dalam kepala dah macam selepas surah ni, sebelum surah ni surah sekian. So saya terima kasih pada abang sini dulu yang suruh saya duk mengaji, duk nasyidkan lagu surah Al-Quran tu, sebab dia berguna sekarang. Bila saya dilihat oleh saya punya student, ustaz tak tengok ke surah sebelum surah sekian ni surah apa? Sebab benda tu dalam kepala dah. So dulu saya rasa macam tak bermanfaat, tapi sekarang ni benda tu sangat usable dan sangat berguna untuk saya. Sebab saya rasa tak ada satu ilmu pun kita pelajari sia-sia sebenarnya. Dia mungkin belum tiba waktunya je lagi. Belum tiba masanya je lagi, Hazmi, untuk kita praktikkan. Hatta last contoh akhir. Hazmi pun macam mengantuk dah tu. Kan? Contoh akhir ni, contoh saya dulu dekat sekolah, banyak cerita kat sekolah. Kat sekolah dulu belajar KKQ, kelas kemahiran Quran. So dalam dia macam ada temuduga. So siapa yang okey dia akan dapat masuk kelas KKQ. So dalam KKQ ni kita belajar taranum, kita belajar qiraat dan sebagainya. So qiraat contoh. Ni kita ni riwayat kita baca yang Hazmi baca tadi pun riwayat Hasan Asim. Kan kita semua tahu itu riwayat tu yang kita biasa baca pun. Tapi kenapa nak kena belajar qiraat Warash? Kan? Patut nak kena belajar qiraat yang lain-lain di semua ni. Kenapa nak kena tahu? Nafi' semua dia punya bacaan macam mana. Padahal saya kata macam aku tak ada pun nak baca dalam solat pun benda ni. Kan? Tetapi saya baru ni dekat surau tarawih saya, sebab dia imam tu dia graduan kuis. Lepas tu bila dekat kuis tu dia kata sepanjang masih dia solat dekat kuis kan UIS kan. Kan? Dekat UIS memang dah jadi kebiasaan dalam majlis UIS untuk imam tarawih, pelajar-pelajar qiraat ni kalau dia dapat peluang jadi imam tarawih, dia akan baca dalam qiraat. So dia ni graduan UIS. So dia datang jadi imam dekat surau saya, dia baca benda tu. So masa tu kalau siapa yang tak biasa dengar mungkin dia akan kata contoh macam suratul Fatihah. Kalau bacaan qiraat mana ni, Hamzah ke apa, yang ziratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim kan. Jadi macam kalau orang yang dengar yang biasa baca siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim, dia akan kata imam ni sesat ni. Batal ni kita kena mufaraqah ni. Tapi sebab kita ada ilmu tu, jadi menyebabkan kita bertenang dengan situasi tu. Tidak menjadi golongan makmum yang suka apa ni, tapi sebenarnya imam sebelum nak baca qiraat macam tu kena bagi tahulah dulu. Yang tapi yalah tu nak katanya ada ketika mungkin dulu kita belajar 10 tahun lepas nampak macam tak function pun ilmu tu. Sebab kita tak praktis pun. Tapi rupa-rupanya dia berguna pada mungkin lepas 18 tahun, lepas 20 tahun, kita jadi orang yang bertenang pada situasi yang mungkin tak terduga macam tu. So kita masih macam boleh kekal tenang lah. So bagi saya sebenarnya dalam keadaan apa pun kita ni, kita bermaksiat ke tak bermaksiat ke, kita kena find knowledge. Kena find knowledge. Elakkan jadi jahil. Walaupun dalam keadaan kita dah berilmu sekalipun dan kita masih lagi melakukan maksiat, ketahuilah mungkin pada waktu itu ilmu tu nampak macam tak function. Tapi mungkin satu hari nanti bila spiritual journey kita tu at the peak, Allah bagi kita dapat jalan spiritual journey yang baik, kita akan rasakan ilmu yang kita belajar tu berguna sebenarnya. Sangat berguna. Sangat berguna sebenarnya. Okey. So wallahu a'lam. Alhamdulillah kita dah habis bincang. Ada nak tambah ni? Kau ada nak tambah contoh seterusnya ke? Tak ada. Okey, sebab rasanya dah lama dah kita ni. Banyak contoh hari ni. Okey, so kita nak buat kesimpulan. Jadi tuan-tuan sekalian boleh tengok pada bahagian UR, usahakan amal dan refleksi. Dunia ni tempat manusia diuji. Harta, keluarga dan kebahagiaan semuanya pemberian sementara daripadanya untuk melihat sejauh mana kita manfaatkannya untuk mendapatkan kesenangan yang kekal di akhirat sana. Sebab apa ni? Sebab kenapa ada kesimpulan ni? Sebab dalam ayat yang
168 ada cerita, bukan 168, 169 ke ni? Ni dia mengambil dunia. Kan ada cerita pasal ya'khuduna arada hadzal adna. So dia mengambil sesuatu yang rendah sebenarnya. So dunia disebut dalam ayat tu adalah adna. Adna ni rendah sebenarnya. Fi adnal ard. Satu benda yang rendah. Jadi ada orang yang sanggup mengorbankan prinsip-prinsip ilmu dan agama hanya semata-mata nak mengejar dunia. Jadi sebab itulah dunia ni tempat kita diuji. Harta benda yang Allah beri kepada kita ni semua adalah ujian untuk nak tengok kita ni menjadi orang yang memanfaatkan untuk kita bertambah syukur ke ataupun kita bertambah kufur. Okay? So ataupun kita dunia ni juga sebenarnya salah satu alat untuk kita membanding beza lah ni. Kalau tak ada dunia ni susah kita nak menentukan perbezaan mana yang satu yang lagi worth. Sebab dunia ni kita dah tengok depan mata sementara ya. Orang yang depan mata kita nampak dia berjaya, kaya, tapi lama-kelamaan dah mati dah dia. Bukan boleh bawa masuk kubur. Tapi Quran pula bawa satu lagi idea adanya balasan dekat akhirat, syurga. So kalau tak ada dunia dan kita tengok depan mata ni, mungkin kita akan susah nak appreciate nikmat selama-lamanya dekat dalam syurga tu. Kan? Sebab kita dah nampak macam mana impact kehidupan dunia. So bila datang syurga kita boleh tahu mana satu yang lebih worth untuk kita nak kejar. Okay? Itulah sesuatu yang kekal abadi berbanding dengan sementara sahaja. Okay? So itulah tuan-puan sekalian antara perbincangan dalam halaman 172. Minta maaf tuan-puan sekalian, kita ni bercoloteh panjang. Kadang bila time dah masuk contoh-contoh tu main dekat dalam kepala kita sembang lah. Sebab contoh-contoh yang dia pun sangat dekat dengan apa yang berlaku dalam kehidupan. Ya, betul. Sebab bila persoalan tadi tu tuan-puan sekalian, kadang-kadang kita ada setengah orang dia bagi stigma macam ni, baik tak payah belajar. Kan? Kau ni maksiat juga. Kan? Kadang-kadang ni yelah makcik-makcik kita dulu, kita ni pun masa dulu kat sekolah menengah, masa sekolah agama dulu masih nak belajar. Kita ni yelah ada pendakian, baru nak step by step pun nak kenal agama dan sebagainya. Tapi kadang-kadang kita ada ahli keluarga yang macam expecting masuk sekolah agama itu terus jadi perfect. Dia macam siap, saya masih ingat lagi, melekat dekat kepala saya bila mana kita ni balik kampung, bila jumpa dengan ahli keluarga ni, ada setengah ahli keluarga tu belajar je sekolah agama tapi tak pergi subuh kat masjid. Jadi macam berat betul jadi pelajar agama ni, semua orang tengok. Lepas tu bila time ada slack sikit je, bukan tak solat subuh ni, tak pergi solat subuh kat masjid je. Dia kata belajar je agama, tak pergi solat subuh dekat masjid. Dia macam aku baru nak slowly build up momentum untuk nak jadi orang yang beragama. Tapi tiba-tiba orang expecting kau masuk jam itu bidang agama terus jadi perfect. Tak boleh macam tu kan. So sebab ada orang yang menjadikan isu bila belajar agama ni, kau tak baik tak payah belajar. Sebab kesimpulannya adalah baik tak payah belajar agama macam ni. Kita ingatkan lepas belajar je agama, tak pergi solat subuh kat masjid, kita ingatkan dia berhenti kat situ? Tak. Dia sambung lagi, baik tak payah masuk sekolah agama lagu ni. Dia kata baik tak payah masuk sekolah agama. Apa kaitan aku masuk sekolah agama dengan tak sekolah agama dengan apa yang kau belajar? Jadi sebab tu perbincangan ni dibawa. Sebab kita nak buang stigma tu. Belajarlah ilmu agama, sama ada dia berguna ke tidak lagi itu bergantung pada hidayah, bergantung pada kekuatan iman kita pada waktu itu. Yang penting kita pergi belajar. Betul. Teruskan belajar. Macam sekarang ni, juzuk 9. Aku tengah dekat juzuk ke-13 ni. Tapi Tadabbur Center tengah duduk Tadabbur juzuk 9. Jadi apa gunanya? So mungkin tak berguna hari ni. Tapi mungkin terpuaskan pada tadarus tahun depan, terpuaskan sampai juzuk 9, mungkin podcast ini, siri podcast juzuk 9 ni akan berguna. Mungkin. InsyaAllah. Okey, baik. Tuan-tuan sekalian, itulah sekadar daripada kami. Dan terima kasih tuan-tuan sekalian yang sudi mendengar celoteh kami tak tahu dah berapa ni, sejam kot. Kan? Mudah-mudahan bermanfaat insya-Allah. Dan kesian kalinya tuan-tuan sekalian, saya nak jemput tuan-tuan sekalian untuk daftarkan diri ataupun masuk dalam grup waiting list. Okay, tuan-tuan sekalian, dalam grup waiting list tu insya-Allah tak lama lagi kita akan lancarkan link pre-order. Tuan-puan sekalian, tak lama dah, sikit je masa lagi tuan-puan sekalian. Dan nama pun pre-order ni, kena jelaskan sikit ni. Pre-order ni bukan maksudnya tuan-puan sekalian dah buat pembayaran, esok terus sampai buku. Tak. Dia beza pre-order dengan order. Pre-order ni tuan-puan sekalian, buku kita tak hantar dan tak proses untuk cetak lagi. So kita buat pembelian awal terlebih dahulu. So kita macam nak bagi harga pembeli terawal lah. So siapa yang membeli dalam keadaan belum lagi cetakan itu berlaku, so kita akan bagi harga yang sangat istimewa tuan-puan sekalian. Dia macam rumah lah ni. Rumah dah siap dengan rumah belum siap baru nak pecah tanah. Beza harga dia. Sebab tu kalau tuan-puan sekalian pergi dekat showroom, rumah yang tak siap pecah tanah lagi tu murah lagi.
Berbanding dengan umur dah terpacak siap tuan-puan sekalian, harga dia naik tak? Macam tu dah. So begitulah tuan-puan sekalian, kita akan berikan harga istimewa kepada mereka yang membeli buku pre-order ni. Sebab tuan-puan sekalian dah boleh tengok dah macam mana persembahan dia dengan free view yang ada tu tuan-puan sekalian. Itulah persembahan Kompas 604, satu halaman, satu muka, dan dia very colourful dan informatif dan infografik macam tu. Dan dia ada banyak colour, tuan-puan sekalian jangan expect daripada awal sampai habis colour macam tu ya. Ini untuk juzuk berkenaan, colour dia adalah colour coklat, orange cair dengan kuning-kuning sikit. So ada juzuk lain tuan-puan sekalian colour dia biru, ada juzuk lain colour dia merah. Kan tuan-puan sekalian, dia akan ada banyak colour-colour lain. Ini contoh saja tuan-puan sekalian untuk tuan-puan sekalian dapatkan gambaran macam mana kemenjadian buku Kompas 604. Dan kalau tuan-puan sekalian tengok tu dekat awal juzuk tu, tuan-puan sekalian akan tengok dia ada QR. So tuan-puan sekalian, ada sahabat kami namanya Dr. Akhtar. Beliau sudi untuk collab dengan buku ni, dengan kita punya usaha ni. So saya menyediakan sajian untuk bacaan, tapi Dr. Akhtar menyediakan sajian untuk audio. So tuan-puan sekalian boleh scan pada awal juzuk tu, pada page awal juzuk tu, ada scan QR code, tuan-puan sekalian boleh dengar setiap halaman tu dia ada audio dia. Dia bukan video, dia audio saja. So tuan-puan sekalian nak pergi jogging ke apa ke, tuan-puan sekalian boleh letakkan earphone kat telinga, tuan-puan sekalian boleh dengar audio pada page berkenaan. So saya sajian untuk bacaan, Dr. Akhtar sajian untuk halua telinga tuan-puan sekalian. So ada dua dalam satu sebenarnya buku ni tuan-puan sekalian. So berbadui. Jadi tuan-puan sekalian dapatkan segera, masuk dalam waiting list, pre-order harga istimewa untuk mereka yang daftar dalam grup tu saja tuan-puan sekalian. Jadi tuan-puan sekalian tekan link dekat bawah. Mudah-mudahan tuan-puan sekalian pemilik buku Kompas 604 dengan harga yang istimewa tersebut. Okey. Terima kasih sekali lagi tuan-puan sekalian. Minta maaf segala salah silap daripada pihak kami berdua. Cakap pun macam dah tak tersusun mana dah tuan-puan sekalian, sebab yelah bulan puasa. Tuan-puan sekalian tekak kering, mana ada air tuan-puan sekalian nak minum bila time tengah dahaga. Terima kasih banyak tuan-puan sekalian sudi melayanlah kerenah kami, melayan kekurangan kami. Apa yang baik daripada Allah, kekurangan itu semua daripada kami. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.